litar water heater, kita pakai 0.01 M ataupun 10 mA. Kita dah dapat trace semua kabel live untuk litar cahaya dan litar kuasa. Okay, sekarang ni kita nak trace pasangan dia untuk neutral dengan earthing. Jadi cara dia, kita off semua breaker, off RCCB, off main switch. Okay, kita pakai satu alat ni. Untuk soket senang je, kita pergi letak dekat soket. Jadi bahagian ni kita on, yang ni kita looping live neutral earth. Jadi kita cari je pasangan dia dekat sini. Tapi banyak kerja lah, kena cari satu-satu. Kita dah bongkar DB lama dan kita dah masukkan DB baru. Bila kita buat kerja-kerja macam ni tuan-tuan, biasanya kita akan jumpa lah, okay, ni ada dua kabel live yang dia susuk belakang DB tu. Sebab tu masa saya buat inspection rumah ni hari tu, ada kabel live kurang dan kabel neutral lebih. Ni ada punca dia. Saya tak tahu mana datang yang ni. Dua kabel ada. Yang lain semua okey. Yang lain semua kita tanda. Kita dah siap marking semua kabel live neutral earth. Cuma masalah besar dekat sini, untuk litar kuasa K4, K5 dengan K6. Dekat sini live ada 3, neutral ada 3, earthing dipakai satu je. K4, K5, K6. Kalau tengok dalam paip ni pun, dia turun paip pun, yang ni earthing ada 2 saja. Satu untuk litar cahaya, satu lagi untuk litar kuasa. Bila sistem wiring tak ikut spek, punca trip bila kilat. Yang ni tak bagus lah ni untuk wiring ni. Jadi owner rumah dah boleh standby duit, nanti boleh wiring balik lah untuk litar ni sahaja. Ataupun kalau tak nak sakit kepala, rewiring satu biji rumah tu, buat 1 dB dekat depan dan 1 dB lagi dekat bahagian belakang. Kalau tengok dekat sini, berapa K4, K5, K6 tu ke? Semua barang besar-besar belakang. Untuk ni kuasa 4 ni, soket dengan aircon dia looping ni. Lepas tu soket dengan aircon juga. Ni pun soket dengan aircon. Ni soket 2. Jadi yang ni dia berkongsi earthing yang sama. Kalau satu short dengan earthing, semua tak boleh pakai. Yang itulah kesan dia tuan-tuan. Untuk wiring sistem dekat rumah tuan ni, ada 2 kabel live, kabel hantu, tak tahu pergi mana, tidak bertagging. Okey, ni satu, ni satu. Lepas tu kabel neutral 1, dan yang ni kabel earthing 2. Yang ni tak tahu yang mana satu daripada chamber. Sebab yang ni bukan datang daripada pipe, dia datang daripada dalam dinding dia. Tapi tak apa, earthing kita boleh masukkan. Yang 2 lagi, 3 lagi kabel tu kita biar dulu. Kita tengok macam mana. Yang mana ada tak nyala ke apa tu, yang inilah dia punya punca ni. Kita dah siap fitting untuk kabel neutral C1, C2, C3 dan auto gate. Okay, ni untuk litar kuasa, ni litar cahaya K1 sampai K9, AC, aircon 10. Okey, untuk earthing sama juga, C1, C2, C3, auto gate 4. Okey, kuasa 1, 2, 3. Cuma yang ni earthing ni, satu earthing ni kongsi 4, 5, 6, 7, 8. Ni untuk aircon dengan water heater dia kongsi 1 liter. Okay, ni untuk daripada luar, daripada chamber. Dah siap fitting untuk kabel live. Okay, bermula daripada sini C1, C2, C3, auto gate. Okay, untuk litar kuasa K1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aircon. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, yang mana ada lebihan satu neutral ni, tak ada pair dia, kita kena cari. Lepas tu ada 2 kabel live tadi warna kuning tadi, yang tu. Yang ni earthing daripada luar. Saya buat 50, 51. Okay, jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim.
kita on main switch dulu. Okay, kita on RCCB 0.03 A ataupun 30 mA. Okay, kita on, kita test strip, on, kita test strip, on, kita test strip. Okay, on. Okay, ni untuk litar cahaya 0.1 A ataupun 100 mA. Okay, kita on, kita test strip, on, test strip, on, test strip. Okay, yang ni untuk litar water heater kita pakai 0.01 A ataupun 10 mA. Okay, kita on. Okay, kita test strip. Okay, untuk naikkan dia kita tekan dulu, kita naik balik. Okay, ni nama dia RCBO. Kita test strip, tekan, naik balik. Okay, test strip, tekan, naik balik. Okay, untuk litar cahaya kita pakai MCB C6. 1, 2, 3, 4. Okay, spare kita bagi 2. Okay, untuk litar kuasa aircon water heater kita bagi MCB C16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kat sini ada spare 4 biji. Okay, cuma yang kabel asal ni untuk litar cahaya tak ada masalah. Dia pakai live 1.5, size dia neutral 1.5, earding 1.5. Okay, untuk litar kuasa ni ada masalah sikit, yang mana live dia pakai 2.5. Okay dah. Cumanya untuk spek ST sekarang, untuk litar aircon minimum 4mm, untuk water heater memang wajib 4mm lah. Okay, dekat sini untuk neutral ada dia pakai 2.5mm dan 2 litar case 9 dengan case 10 dengan aircon ni yang nombor 10 ni dia pakai 1.5mm. Okay, untuk earding yang lain 2.5mm, untuk case 9 dia pakai 1.5, dan untuk aircon water heater dia pakai 1.5 juga yang nombor sebelah ni. Ok, yang ni untuk earding daripada luar, yang ni 2.5 dengan 1.5. Semua lampu kipas pelak berjalan dengan baik. Cuma satu je kita kena troubleshoot, lampu pos tu tak menyala. Saya rasa mungkin ada kaitan dengan neutral ni satu. Ada 2 kabel live dekat belakang tu, saya dismantle dia 2 macam tu. Dia sebenarnya takut gitu kan. Saya rasa yang tu dia punya punca tu. Sebab apa lampu pos tak nyala. Kita dah jumpa punca sebab apa lampu pos tu tak nyala. Okey, kabel live yang warna kuning yang saya cerita sebelum ni adalah kabel yang bagi supply dekat lampu tu. Bila saya asingkan dia jadi tak nyala. Okay, saya dah sambung pakai kabel link balut dengan heat shrink. Okay, jadi jom kita test. Kita on CCB. Okay, sekarang tak nyala kan. Switch on. Okay, ni dia punya neutral di sini ni. Okay, bila saya tap dekat sini, okay, terus nyala. Okay, bila saya lepaskan dia padam. Okay, mana dekat sini dia pakai live yang sama C1, tapi dia pakai 2 neutral. Saya tak tahu kenapa dia buat sistem wiring macam ni. Okay, alhamdulillah kita dah jumpa dia punya masalah. Okay, jadi jom kita pasang balik. Semua berfungsi dengan baik. Ok, untuk neutral C1 ni, untuk litar 1 saya letak dekat sini. Untuk switch auto gate ni yang sebelah kiri ni, dia akan buka satu pagar. Ok, kita stop. Okay, kita tutup balik. Ok, yang untuk sebelah kanan ni, yang ni untuk buka 2 pagar. Ok, alhamdulillah. Kita stop. Kita tutup balik. Alhamdulillah, semua settle dengan baik. Kerja-kerja untuk upgrade DB dan tarik baru point untuk auto gate sudah selesai dekat Kempadan Kuantan ni. Jadi alhamdulillah, nak pesan sikit dekat tuan-tuan, dekat Malaysia ni memang ramai pandai buat kerja elektrik, tapi tak ramai yang pandai buat kerja ikut spek ST dengan selamat dan buat wiring dengan bersistem. Jadi tuan-tuan hati-hati jika nak buat wiring,
agar tidak buat kerja 2-3 kali dan tidak mengeluarkan kos 2-3 kali. Jangan ingat asal murah je ambil, ingat asal murah je terus ambil. Jadi cek betul-betul, tengok cara kerja dia, baru kita buat keputusan. Jadi insyaAllah, yang mana ada masalah berkaitan elektrik, nak kami bantu, boleh contact Madil Engineering. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow Madil Engineering untuk dapatkan info elektrik lebih menarik. Madil Engineering, work with pride as professional. Sekian, terima kasih, bye-bye.